Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak tukar mesin basuh ni, box mesin basuh dengan universal box. Okay, aku ada model ni YM600. Ini untuk dengan display. Okay, sebab box ni untuk mesin basuh model ni NAFS 14G3 ni box dia agak mahal, 600 lebih ke 500-600. Jadi motor pun dah rosak, motor pun dah rosak. Dia aku tukar dalam motor tu, aku dah tukar dengan yang biasa. Nanti akan aku tunjukkan bahagian motor. Dan box pun dah rosak, jadi tak boleh aku nak beli box, nak beli motor lagi. Jadi sayang mesin ni besar 14 kilo, jadi aku tukarkan dengan box universal. Cuma bahagian motor tu belting dia agak tegang sikit. Nanti aku akan tukar balik belting dia tu. Nanti aku tunjuk bahagian bawah. Aku tukar macam ni. Aku nak buat wiring untuk mesin basuh Panasonic inverter. Ok, untuk inverter kita tak boleh pakai motor inverter, sebabnya kita tak ada box universal yang untuk inverter ni. Ok, first step kita pasang dulu LCD. Aku tak nak kacau dekat bahagian termometer ni. Ok, walaupun kita dah betik saja sini dan kena tebuk lah. Ok, tebuk pun aku tak nak tebuk di bahagian panel dekat sini. Ok, aku akan letakkan di sebelah tepi saja lah. Ok, tebuk memang terpaksa kena tebuk juga. Kalau tak nak tebuk, kabel nanti kena keluar macam tu. Rasa tak ada masalah. Cuma kat sini mungkin akan terganggu sikit lah masa nak pasang yang bahagian belakang power tu. Ok, in case kalau kita tak nak tebuk, kita letakkan dia macam tu je. Ok, aku tak tebuk lagi. Aku letakkan dia macam tu. Kalau kat sini aku akan dah betik kat sini. Ok, pasang dulu meter ni. Dah betik dah. Dia bagi sekali yang dah betik. Ok, sebelum aku buat pemasangan, aku cerita sikit sambungan untuk model YM600 ni. Ok, LCD panel dah sambung kat sini. Ok, dia macam ada klik sini, hujung ni dia ke atas tu. Ok, wiring diagram ada dekat sini, dia tengok kat sini. Dan ni panel LCD sambung kat sini. Kemudian dekat sini kita water level sensor. Yang ni dia dah bagi dah untuk model YM 100, YM 200, 500, YM 900. Dia buat macam media lah. Dia punya sensor ni. Tak tahu media ni masuk ataupun sharp. Ok, water level sensor. 3 kabel yang ni. Tapi kat sini dia tak ada bagi konektor ke apa. Okay, konektor yang asal tu dia pakai konektor tu. Ok, kita kena solder ataupun pasang konektor lah situ. Ok, aku plan nak pasang konektor kat sini. So, untuk memudahkan buat troubleshoot ke nak repair. Ok, MOSFET dia pakai 8F untuk model-model yang ni boleh ni. Kalau pakai yang 12 mungkin ni lagi tahan. Ok, untuk water level sensor. Yang ni untuk door switch. Sini door switch. Mesin ni dia ada door switch ni. Kita akan potong wire hitam putih dengan macam light blue kat sini.
Kita akan sambungkan dengan door sensor. Okay, incoming supply live neutral, live coklat, neutral biru kat sini. Dan neutral ni dia looping. Biasanya dekat kita punya mesin ni dia dah looping neutral biasanya. Kita akan check ke motor, neutral motor. Semua dia akan pergi ke inlet valve dan juga drain valve. Retractor dekat sini. Yang ni dia perlu pakai untuk 3 kabel. 3 kabel. Kalau yang ni Mason ni dia pakai 2 kabel saja. Nampak merah dengan kuning dengan putih. Kita tengok sini macam ada jalur grey sikit, kuning putih dengan macam grey sikit. Yang ni motornya aku dah tukar, tapi dia rendah sikit. Jadi aku pasang bracket atas formic bearing aku pasang. Atas bracket ni agak tegang sikit. Aku tak tahu macam mana hasil dia nanti. Okay, kuning. Mungkin yang ni kuning. Okay, nak kena check. Okay, purple sini inlet valve. Dia ada 2. Tengok yang mana air masuk dengan soft line. Tengok balik ni. Okay, mungkin kuning ni dia punya neutral. Ini motor. Check balik. Kami line neutral. Yang ni mungkin neutral untuk keseluruhan motor, valve, inlet valve dan juga drain valve ni neutral dah. Kita dah looping sekali. Okay, nanti kita kena looping lah neutral ni dengan neutral ni. Okay, water level sensor ni asal ada 2 saja. Okay, untuk motor merah dengan kuning, N minus and plus. Untuk drain valve dia ada 3 kabel tadi, tapi kita boleh pakai 2. Please connect the 3 wire directed of drain water to the SC plug base. And that wire one is not need. Mungkin SC ni kita tak pakai. Untuk yang 3 kita pakai 2. Kita akan nanti aku akan test kat sini sebelah bawah. Neutral kena sambung satu kabel sampai sebelah tengah tu ataupun SC. Okay, tu pasti. Jadi itu adalah wiring untuk board ni. Kita akan buat sambungan dan aku akan tunjukkan satu persatu. Okey. Jadi aku akan pasang LCD dulu. Memang board ni nanti akan ada dekat bahagian bawah ni. Ada dekat sini nanti. Dan pastikan kabel-kabel semua sampai. Okey, tak ada masalah. Ni sampai, motor pun sampai sini. Kemudian retractor. Tadi warna kuning dengan mungkin ni putih biru tadi. Ini dengan neutral dia ni. Okey, kabel semua sampai sini. Door sensor kat sini okey. Now